Siapa ya nak wi rumah tu sejuk? Siapa dia nak wi rumah tu selamat? Siapa dia nak jadi rumah tu baiti jannati? Rumah kami jadi syurga kami. Siapa dia nak wi? Depan kita dalam rumah tangga ni. Kerana rumah kita nampak gelap ni. Kerana rumah kita saling labu aja ni. Kerana rumah kita rasa tak sedap ni. Duk malam-malam sebelum gerak lep belakang porada ni. Kerana wi? Kerana apa? Rasa supaya orang ada, supaya orang duduk turun. Kadang tak berapa bunyi gonggang-gonggang supaya orang duduk berjalan. Kerana ni? Sebab apa ni? Ni kena fikir sendiri. Cuba klik lagi ubah lalu dah. Kalau kita nak beri hati setel lagi, klik lagi. Assalamualaikum. Misalnya, kalau apa yang kita tak mari, tak misalnya boleh. Assalamualaikum. Misalnya apa yang di rumah. Assalamualaikum. Apa yang perlu boleh jawab? Hoi, biar lu. Tak jawab lah. Itu gunalah. Kita klik misalnya, dia tanya, dah mengklik dah tidak? Klik mana? Tak ada. Waalaikumsalam. Kita misalnya untuk selamat, kita tak ada jawab salam. Maka Nabi kata, kalau mu nak wisatel lari daripada rumahmu, wisatel Assalamualaikum. Kita ucap selamat. Lepas tu, kita masuk duduk dalam duduk dia sah. Baca apa ibu bapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Nak kali kita main luar, kemudian kita klik masuk ke rumah. Kalau kita wisalah 3 kali tak ada kejawab, kita wisalah sekali lagi. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalih. Baca tu. Lepas tu kita baca 3 kali. Baca pula doa. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. 3 kali baca. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jawab Nabi, sebut Nabi dalam kitab Azkar bagi Imam Nawawi. Siapa dia ada beramal macam ni? Apabila kita klik Assalamualaikum, lepas tu baca qul huwallahu 3 kali, baca doa auzubillahi bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setel lari daripada rumah kita. Kalau setel tu itu baik, selama mana pagi esok kita tak baca, dia masuk. Kalau kita baca pula, dia tak masuk.